Gua Hira inilah tempat Nabi Muhammad SAW mula-mula menerima wahyu. Tapi selain sejarah, bukit ni juga ada rahsia geologi yang nice. Sini, geng Geo nak story. Gua Hira ni terletak dekat sebuah gunung bernama Jabal Al-Nur di wilayah Hijaz di Arab Saudi. Gua ni berukuran panjang sekitar 3.7 meter dan lebar dia dalam 1.6 meter. Tinggi dia pula sekitar 270 meter dan boleh didaki kira-kira 600 anak tangga. Bukit ni terbentuk daripada batuan beku yang sangat keras iaitu tonalites dan granodiorite. Bayangkan, batu ni terbentuk bila magma dari dalam bumi menyejuk perlahan-lahan. Sebab tu dia ni tahan hakisan ribuan tahun dan masih kukuh sampailah hari ni. Gua Hira ni geng, bukan gua macam dekat tempat yang lembap yang terbentuk sebab air larut batu kapur. Tapi ruang gua ni terbentuk dari retakan semula jadi antara batu-batu besar. So, alam sendirilah yang sediakan ruang ni. Dan akhirnya jadi saksi sejarah wahyu pertama. Puncak dan lereng bukit yang unik ni terbentuk sebab pergerakan tektonik lama dan hakisan angin ditambah dengan hujan. Setiap retakan tekstur batu, dia tunjukkan macam mana bumi ni bentuk landscape dia sendiri. Memang nice betul. So geng, Gua Hira ni bukan sekadar gua kecil atas bukit, tapi inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu-batu, retakan, ruang semula jadi, semua jadi saksi sejarah dan dia ingatkan kita tentang kebesarannya. Dapat something?